Bersempena sambutan 60 tahun MARA, Himpunan Kita Gen MARA menjadi platform penyatuan golongan profesional, teknokrat dan usahawan Bumi Putera. Program Anjuran Persatuan bekas pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM Malaysia, Ansara itu, menghimpunkan ribuan alumni yang lahir menerusi MRSM, institusi pengajian atau tajaan pendidikan MARA. Objektif strategik penganjuran Himpunan Kita Gen MARA termasuk menyatukan kekuatan teknokrat sekaligus mengumpulkan modal insan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang. Ia termasuk kejuruteraan, perubatan teknologi digital, kewangan untuk membentuk satu blok sokongan intelektual yang padu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, sumbangan besar alumni MARA dalam pelbagai bidang telah memberi kesan yang signifikan kepada pembangunan negara. Saya bangga kerana 60 tahun yang lalu pemimpin-pemimpin ketika itu tidak pernah menyangka bahawa Gen MARA merupakan pemangkin kemajuan negara yang utama di Malaysia ini. Alah cita-cita saya suatu hari nanti Perdana Menteri yang akan memimpin Malaysia datangnya dari produk Ansara, produk daripada MARA. Beliau berkata demikian pada sesi Unplugged Ansara sempena Himpunan Kita Gen MARA di Ibu Negara semalam. Turut hadir pengerusi MARA Dato' Ashraf Wajdi Dusuki. Sesi berkenaan menjadi ruang eksklusif kepada alumni untuk berinteraksi secara terus dengan Datuk Seri Zahid. Pada majlis ini juga, skuad Ansara diperkenalkan sebagai badan sukarelawan yang akan berperanan dalam program kemasyarakatan, termasuk bantuan kemanusiaan serta sokongan teknikal dan operasi. Prapelancaran Karnival Sukan Ansara 2027 turut diadakan bagi memperkukuh hubungan sesama alumni.